Apa khabar semua? Anda tahu tak, Toyota baru-baru ni tiba-tiba dia buat hal dan menjadikan brand-brand kereta lain agak panik. Dia nak buat kereta yang paling power dia pernah buat dan kereta ni boleh pergi sampai 320 km sejam tau. Memang level-level supercar dan dia nak bersaing dengan brand macam Porsche. Kereta Supra yang dia pernah buat sebelum ni pun tak dapat lawan kereta yang dia nak buat ni. At least Supra yang stock lah. Paling dekat boleh lawan pun kereta Lexus LFA dulu. Tapi itu pun tak se-power kereta yang dia nak buat sekarang. Jadi mungkin kalau anda pakai Toyota sekarang, anda akan rasa bangga lepas tengok video ni. Dan mungkin kalau anda pakai brand lain, mungkin lepas ni terasa macam nak pakai Toyota juga. Okey, jom kita tengok apa yang berlaku. Pertama sekali, rakyat Malaysia memang faham yang Toyota ni sebuah syarikat yang agak konservatif. Maksudnya, kereta dia tu sangat reliable tapi tak adalah power sangat. Cukup untuk pergi dari point A ke point B tanpa perlu risau kereta tu rosak. Dah beratus ribu kilometer pun tak ada masalah. Jimat pun jimat. Dan orang Malaysia memang suka kereta yang reliable dan susah nak rosak ni. Contohnya, Vios Dugong yang dah 20 tahun lebih masih lagi laju dekat highway. Asyik nak cucuk orang je. Ada setengah keluarga tu pula, ayah dia pakai Camry, dia pakai Corolla Altis, anak dia pakai Vios. Memang sangat setia dengan Toyota. Jadi anda boleh bayangkan tak betapa peliknya bila Toyota nak buat sebuah kereta yang tiba-tiba boleh pergi sampai ke kelajuan 320 km sejam. Bukan 220 tau. 320. Inilah kereta yang diberi nama GR-GT dan katanya akan masuk production pada tahun 2027. Kereta ni memang rupa dia sangat cun. Driver akan duduk sangat rendah, kaki tu dah macam berlunjur tau. Memang sebuah kereta supercar yang proper. Nanti kita akan tengok harga dia. Jadi kereta GR-GT ni walaupun Toyota yang buat, tapi dari segi branding, dia orang tak letaklah branding Toyota dekat situ. Kereta ni seolah-olah dapat branding yang lain khusus untuk kereta-kereta Toyota yang level-level kereta performance. Contohnya, dia orang ada brand Lexus kan untuk luxury division. Dan sekarang ni ada juga brand GR untuk performance division. Kalau ikutkan, projek ni sebenarnya bukanlah satu projek yang baru. Daripada tahun 2022 lagi, dia orang dah tease dah. Tapi masih sorok-sorok lagi. Mungkin dia tease spek saja dan GR-GT ni masih lagi sebuah konsep car. Tapi tahun lepas di Goodwood Festival of Speed, kereta ni masuk lumba dekat situ. Tapi masih camouflage lagi, jadi orang tak nampak sangat. Tapi last sekali dekat Tokyo Auto Salon awal tahun 2026 ni, dia orang dah showcase kereta ni betul-betul dan dah diumumkan juga bahawa production akan bermula tahun 2027. Dari segi enjin, untuk dapatkan top speed 320 km sejam ni, maka confirm lah dia orang kena guna enjin yang besar. Maka enjin yang Toyota pilih adalah enjin 4 liter twin turbocharged V8 engine. Maksudnya enjin ni akan ada dua turbo, yang mana turbo-turbo ni akan duduk dekat tengah-tengah V engine tersebut. Enjin ni pula akan ada bantuan dari hybrid motor yang mana maximum output power unit ni adalah dalam 641 horsepower dan maximum torque sebanyak 860 Newton meter. Memang well within supercar punya level lah. Sebagai perbandingan, Porsche GT3 RS punya output pun dalam 518 horsepower sahaja. Kira kalau straight line speed, memang Toyota ni boleh makan Porsche tu. Pelik pula sebut benda ni. Saya ada tengok cut out transmission engine ni dalam channel Kawau dan nampak macam diorang guna 8-speed automatic transmission. Lepas tu ada satu shaft yang sengit sikit. Saya pun tak faham apa benda yang diorang pakai dekat situ. Kemudian dia tak pakai torque converter. Dia akan guna wet start clutch. Maknanya torque converter pun diorang tak pakai. Limited slip differential pun tak pakai. Ini membolehkan power tu sampai ke tayar dengan agak direct. Jadi kuranglah power loss dekat situ. Sementara kita sebut pasal enjin ni, kalaulah anda ni seorang pemilik kereta tapi tak faham sangat pasal enjin, lepas tu risau kalau enjin anda rosak nanti kena ketuk pula,
Anda Google je syarah.my dan join kursus enjin yang saya sediakan. Dah lebih 10,000 orang join dan memang mudah sebab anda boleh belajar sendiri ikut masa anda. Sekali lagi, anda Google syarah.my. Okey, jom sambung lagi. Power yang banyak-banyak dari enjin ni pula akan dihantar ke tayar belakang dan yang agak menarik tu adalah diorang guna torque tube yang dibuat guna carbon fiber. Memang kalau kereta ni configuration yang paling best saya rasa memang front engine, rear wheel drive. Sebab dengan cara ni kita akan dapat balance lebih kurang 50-50 dari segi berat. Untuk handle power yang banyak macam ni, chassis pun nak kena rigid kan? Maka GR-GT ni menggunakan all aluminium frame yang mana ini first time Toyota gunakan untuk production car diorang. Lepas tu dekat mana yang boleh jimat berat tu, diorang guna carbon fiber. Dekat dalam pula memang dah ada roll cage. Dari segi suspension, diorang guna double wishbone. Katanya kena design balik dari scratch untuk fitkan dekat kereta yang sangat rendah tu. Nak kata betapa rendahnya kereta ni, tinggi dia sekitar 1.1 meter sahaja. Sebagai perbandingan, Proton S70 contohnya, tinggi dia dekat 1.5 meter. Kalau Azia baru pula, tinggi dia pun 1.5 meter. Jadi kereta ni akan nampak kecil je sebelah kereta S70 dengan kereta Azia. Dan sebenarnya untuk buat kereta yang rendah, tak terlalu besar sangat, lepas tu power gila, enjin pun besar, memang satu benda yang mencabar dari segi packaging. Contohnya, kalau enjin tu 4 liter, confirm akan generate heat yang sangat banyak. Lagi-lagi waktu kita push dia. Kereta pula memang kecil. Jadi radiator besar-besar tu nak letak dekat mana kan? Maka kereta GR-GT ni dia punya permukaan badan tu memang banyak lubang-lubang angin yang digunakan. First untuk cooling dan lepas tu untuk membantu dari segi aerodynamics. Tak ada fake vents langsung dalam kereta ni. Iyalah, kalau kereta tu laju tapi tak boleh nak deliver power sebanyak tu ke jalan untuk dapatkan grip pun tak guna juga kan. Nanti kereta tu terbang pula sebab pada kelajuan 325 km sejam tu memang boleh terbang dah sebenarnya. Sebab tu diorang dah buat aero punya testing dengan tim aerodynamicist ni diberi priority untuk design kereta ni. Maksudnya dah set aero dengan cooling performance dulu, baru design kereta ni betul-betul. Kalau teknik design biasa, diorang design dulu kereta cantik-cantik, baru fikir macam mana nak buat aero dengan cooling. Jadi sebab ni lah rupa GR-GT ni bagi saya agak lain macam lah. Tak sama dengan kereta Toyota sebelum ni. Tak nampak pun DNA dia. Even dari Supra pun tak nampak ada apa-apa similarity. Dari segi harga pula, walaupun tak ada lagi official figure dari manufacturer, tapi kita boleh agak lah harga dia tu akan lebih kurang kereta-kereta performance macam Porsche lah. Kalau di Malaysia nanti mungkin tak kurang RM1,000,000 selepas dah termasuk dengan cukai. Mungkin kereta ni akan lebih mahal lagi dari banyak supercar yang lain sebab kita expect dia ni akan lebih reliable sebab benda ni datang dari Toyota. Ada kemungkinan juga kereta ni takkan dijual di showroom Toyota biasa, tapi dia akan dijual di showroom Lexus. Atau kod-kod lah Toyota nak buka showroom satu lagi spesifik untuk brand GR. Mana nak tahu kan? Saya pun dah tak sabar nak tengok siapa yang akan beli dulu dekat Malaysia. Kalau anda minat video-video macam ni dan dah tengok sampai sini, jemput subscribe kalau belum sebab banyak lagi video-video best menanti anda. Memang matlamat saya nak menjadikan topik-topik sains dan kejuruteraan ni satu topik yang menarik untuk rakyat Malaysia. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.